可以安静你的心，来，我想想思念我的上帝所为我们预备的每一天的日子，他的恩典实在真正大的够我们用，所以我们用这首诗歌《恩典够用》来预备我们的机会。为那个那个增大，不是完全无助的时候。
大家平安。我们聚会的时间开始了，请安静我们的心，我们一起来恭候上帝的话语，我们一起来低头默祷。阿里朱古玛尼阿巴阿莱阿尼玛杜。Sasu ngalai asuku tua nak madi tanuitan acimas ayat tua di madu manata semas ni madu itan ata ala ala madu iu itan apa ujiban ni madu sakatu su atau kilang tahu tua si ita ibu atai ni madu Naya kemarusuran dua no maru Aizu taina semas 赞美我们先唱母语，再唱华语。在台湾圣诗第8首，是奈达山比嘎伊达阿鲁，是奈达山比嘎。伊达阿鲁，台湾圣诗第8首，请会众起立。Isun ania kama cemas di dari bawah. Mari-mari asu kiriwak tamu amen. Mapan ania sini kasu liwak. Tusa nia pina cariwak. Apitu akadau abengin. Lemai tuania baru. Tuania kemadu aman. Saka tusuk
nama Salibat, Amen, Uta, Asma, Tai Ayau, Tanusun, Lihai, Seman Palavat, Tuasu Nada, Uli Nia, Shiba Gaugau, Su Nia Lihai, Tanusun, Nia Semas, Ulamen Asu, Kini sa nayang uli temau ciker asu sas kaulang kisu pina cauwangan su pina pula enam toa sivalan maka pala ruai toa si zaau asu turu Katua suvarung nia semas, ata palawatsan avavake, ula nai tanuamen asma sasasa, apapu picu tanuamen, palawats anga nu nasa derung nia waru, kimen masa cear anga. Semas, seman paravat, amen tanusu, ania lihai, kemasi padaki, pada ema curung, nia sipa kau kawan tanusu, ania lihai, ania inuli, nia pina katua sungadan, ania malalai hati Yesus Kristus, amin. Amin. 信仰告白，我们翻开在圣诗第八页。Ali Sukui 当嘎嘎沙利马马嘎行高让会众请起立，我们一起来攻读使徒信经。拿沙路达更。如今我们今天所要领受的经文，在新约圣经约翰福音第13章第14至15节。Oleh suku agai na cemas kita taucikan ni Yohan tapulu katu teru kayang kita tapulu katu sepat karan pateta tapulu katu lima karan
Ita dosa kita teru aida sakalima apuru katu pitu silakan， 请青年团契恭读神的话。我是你们的主，你们的老师，我向水替你们洗澡，你们也应该彼此洗澡。我为你们立了法令，是要你们照着我替你们做的去做，不算不忘。大家平安。Baik, lain secara sisi kita apa akan secara ini sudah nama bagi kita yang bisa nanti soalan akan soalan diminta lalu ajukan smart。献诗主日学。
讲道，我们将接下来的时间交给陈慧牧师。大家平安，平安。请问上课的孩子们，放假好还是上课好？上课好，好，都不一样哈。好，那在今天特别的礼拜以及开学，一起来领受上帝的话。那在约翰福音13章是耶稣在最后的晚餐中所做的一个重要的行动，他一一的为门徒洗脚。那在犹太文化当中，这个洗脚它是一个非常卑微仆人才能做的事，可是耶稣这位老师，这位主却俯身为门徒一一来洗脚，也用行动彰显了他的爱与谦卑。爱处一段到这个尼约翰达布鲁katuteru kayan maban nama sampazangan kimutan ni Yesus ka ito bilibiliran kaiban papikula ato situ ni madu ito sinan kukudan as Yudaya Cao ai chu papikula ayah amin sa sekolah manakipusisengan ai chu Lapwa ay suwa na masan lutulu-tulu akatua malalay ati Yesu apa sa malikutul asa papikulay lamitalita malakasitu kamasitua namaya tutsua kinudan papatsun takriba akatua mitatepuan anyamadu。那耶稣他特别选在这个逾越节，这一个犹太人纪念上帝借着羔羊的血，他从埃及百姓从埃及被救赎出来的日子，来为门徒们洗脚，也想借着这个谦卑的行动，来表达受苦的仆人以及代罪的羔羊的身份跟使命。Na pakisumali pilihan atau adaw ni Yesu apitua siparisirisian atau dinanggalagaban amaban na pagkatua damo no iu atmas palagaw atau matsay anas Yudaya Cao sa pasalini sasaw akamasi Egypt Kiba tu uli kemasitua na mitatepuan kinudan pakalan tua sisilapay sa sekolah akatua sini pusensengan atau ayu kitawarit atau pasalisali。所以牧师要从今天的第14到15节的经文，我既然是你们的主，你们的老师，尚且给你们洗脚。你们也应当彼此洗脚。我给你们立了榜样，要叫你们照着我对你们所做的去做。所以耶稣他不只是用话语来教导，而是用身体力行去示范仆人式的领导，爱的榜样，做一个生命的导师。Kemasitua sinupu tapulu katu sepat pada tapulu katu 5 akalan sini aibu ni Yesu yakan anu maleleng anu sinsi pai kuno paki kulakulan anan timun uta anamua anu mala paki kula mun makisan kaki baubalan anak dan tanumun atau ulinu sipasusuan pacuan atau kinudan tanumun aitu inika semakai sakamaya tamulu na papacun tua kinudan pakelang atau siki pusinsenanan anwa sa sekolah akatua kinakamudan anwa akiliba。所以在今天晋升礼拜成年礼的一个提醒，成年了孩子们也是有更多服侍的机会。
耶稣的爱，他成为一个谦卑服侍的榜样。那耶稣也在逾越节的晚餐做出了这个令人意外的事，帮门徒洗脚。为人洗脚在当时是非常低下的工作，是奴隶在做的事。但耶稣用这样的方式，跟门徒建立关系，这是一个非常富有深深意涵的作为。Sini Papa Enet itu pada lihat baba lihai. Inilah dan makan uli sidi pusin senganan. Kilibag ni Yesu, anamasan kaki abawalan atau na mita tepuan kipusin sengan. Ka itu sinan kaiban atau sipalisi-lisian atau linadala gengawan na kipusin sengan atau ini ka ana makinam sengan ati Yesu. Maban ato pagi gula atau situ, au aitu kini pusen sengan, mabana sensengan anwa ayung, lakwa ti Yesu, nak kemasitu amaya tuju kinudan, alamintel atau ka baca cabi akatua situ ni madu, aitu dalat alabat sini pupa talebat。所以成年晋升代表是一个责任的一个增加。那但在主耶稣基督里，这样的一个身份，不是为了要掌权，而是为了服侍。所以耶稣说：“我既然是主，我既然是老师，却给你们洗脚。”所以换句话说，真正的领导人，他不是被服侍，而是要先服侍人。Alia babab no ayah asini pakalang tu alia babab iniladan sa kaliap atasa derung uli acabulitan lakwa ita Yesu aisu iniladan ini ka uli masa tematas atau nakutan picul masa uli asini pusen sengan ka ibu Yesu tu tiakan anu malalay, anu sisi, apay aku nu paki kulakulan anan. Ay cuwa sini pas semangat tu semiuciur. Ini kaman namasan akiskaulan anu cao atala semangat akiskaul akimadu. 所以每一位孩子们晋升到下一个阶段的孩子。你们的荣耀，而不是说在于位阶提升而被尊敬，而是说在于你更成熟了，而且你是愿意负责任的态度，能够成为别人的祝福，不是在于能够掌握这个权利，而是在于这个带领人可以走在这个爱与真理的里面。Kita na uli alia baba sematua ada baba kakituluan Iniladan amalaka kakalian timuna ulinu shika mapuliku mapaalay ini kana kemasitua lain bababan anu iniladan babana kemasi tua na benapulungan asa nakipu sikining sikudan amakaya sini kamamua anu juma cao ini ka atematas atau picu maban makaya cemiur atau cao apakatua adalan akata kiliban akatua kaulitana dulu。那在开学礼拜的提醒，学习是为了实践爱，因为耶稣知道时候到了，他会回到父亲那里去，所以他虽然有完全的主权与荣耀。但是耶稣他选择了用谦卑来表达爱，他始终如一的爱门徒，这是他爱的一个深刻的描写，对人是一个至死不渝的爱。Sini Papa Enet itu apa kitulu lihai, aicu kitulu mabana uli sipasusuan atau kiriba, ayat Kemlang ati Yesu tu di palamul amataruna sa jikam.
tu uli baika kizepuri sematua kama. Witu ka tepitsulan ka terliguan di madu. Lapwa apanilip ati madu tua nam tetekuan na papatsun tua kiliba. Kamayan kiliba atau situ nyamadu. Sa patamatsai ini ka uli mamad kiliba. 所以耶稣基督用这样的爱来教导我们彼此相爱，的确是对门徒而言是非常新的命令。那对我们来说呢，其实也是令人震惊的新命令，因为它不只是要求门徒能够看懂，更是要他们照样去行。所以开学代表新的学习里程。那耶稣在这里不单单只是教书，他更是用身教说明真正的学习，不是只停留在知识上，而是这个知识它是要化为一个实际的爱。Maban aitu namanya tutu kiliba ulita shika mala kiliba liba aitu nama sabawan pazazakat Apitua situ namanya uta anasimina mali asapawan pasekat pitanuiten pai pasekat iten tiamadu tu ini ka amina remaluai atau pina cunan ulan lapatsun atau aku kinudan ayayati Yesu aisu apatagil atau bawana pitulu di Yesu ini ka amina temulu asa kamaya na papacun to kinudan to ini ka amina palia baba atau pinangan ula nama kaya pasusu abai ka kiliba ayaya kinamnam ni Yesu 所以也要给即将展开新学年的同学或是老师们，学习知识固然重要，但是更重要的是去学习耶稣的心，谦卑，彼此整全。所以师长他是榜样，那学生他是跟随者，那大家都要在这个爱里来彼此服侍。Titan patagil anak atau bawan kaki tuluin malakasitu sisi witu namasan pazangal kitulu atau sikelangan lapwa tapazangal anan mabana kibawal atau balong ni Yesu amitakuan sa mala pusala-sala sisi namasan kakibawalan awas itu mabana ki cuciulan Ula nama lagi riba-riba, asal nama early。那为什么耶稣他教导我们要彼此洗脚，是希望能够建立一个群体的关系。彼此洗脚是爱的命令，那洗脚它是被赋予救赎的象征。若不接受洗脚，就与耶稣的团契还有生命是无份。所以连出卖耶稣的犹大，他在离开宴席之前，耶稣还是给他最后一次机会，亲自替他洗脚。Malapaki kula-kula sini lentel atau kapal cabai anwa kita tebel-tebelan. Aituana malapapi kula-kula mabana kata kiribakan sini pasal sekat. Apabila anu ayat sini kelang atau pasal eling nu inika apa papikula atiten kati Yesu aki neka anga anu kapa cacapi kumali azwa ana apa beli ata Yesu ati Yuta namanya apinabayan atau bilibilan si kiumalan asa papi kulai ani Yesu。所以有时候我们知道神的爱，我们也会去理解，但是呢，有时候也会反映我们还是会拒绝在神的工作、神的服事。所以耶稣的回答：“我不洗你，你就与我无份。”
所以提醒我们说，唯有谦卑接受他的恩典，才能够真正的与他有生命的连接。Itu ada sikalangan atau kiriba anwa jemas. Itu anu ama pacun itu dalemaini atau ulit ibu sensenganan anwa jemas. Akan melati Yesus. Nu ini kakan papikula tamusun. Tisun katiakan akinaka anga anu kaca capi. Aisu papa enet tanu itentu amin minta tekuan agar mau gau atau kisenai animatu. Mana makaya ana kena ulitan akit kicai atau nasi ni madu. 所以我们能够跟耶稣连结，这是一个多么重要的一个身份，是跟耶稣能够在一起，与他有份。所以耶稣设立的榜样呢，就是要门徒能够彼此相爱，不是单向的说老师爱学生，领袖爱会众，而是在那个前提之间的互相支持。所以当我们愿意彼此洗脚，就表示说我们愿意接纳对方，也愿意对方的软弱，也愿意可以在彼此的生命当中成为帮助。Lemintel ati Yesus, daichu kaki babalan, ulama lagi liba-liba, malaka pusitu sini ayah. Ini ka amin kiliba nua asinsi to asitu. Kiliba nua palaingan atau ata ala-ala. Maban atsua namala apalalu-lalu makula. Nu selain iten mala papi kula-kula na makelang tua selain iten pasukat atau palutan nua zuma selain uta pitua nasi ma early。所以我们再一次来复习一下，好，刚刚我们所分享上帝的话语，也求孩子们放在心中，大人们我们也一起来勉励。Ulatan kinamenam anan atau kai macimas。第一个，我们有爱到底的心。升学它是一种恩典，好，刚刚孩子们说，有的人回答说上学很好，比较好，好，可能他在学校当中是愉快的经验。那上帝的爱陪伴学生要走进这个新的阶段，所以各位孩子们要常常记得，这个知识呢，它是要跟爱同行，知识要跟爱同行。Ula sini papulat akiliba. Aisu la baba atau kitulu nama sang bisnai uli kibusalat atau kilibak anwa cemas sematua apawan kakitului la kakalian ulamun la papa ene atau kimundangan katua kilibak ula nama tatalan。第二个。平常牧师只有3点哈，今天特别多。好，我们到第2点哈，要有谦卑学习的态度。那耶稣为门徒洗脚，表明是尊贵的主，但是他却以仆人奴隶的心来服侍。所以神学它不是一个骄傲，而是要去学习怎么样谦卑的来吸收知识，来尊重他人。Ula itu na mitatakuan balu itu kitulu papikula ati Yesus tua malaka situ. Pakalang tu tala mapaalayan ati malalay. Alakwa ana kematsu tua uli kisan sa sekaulan balong sa kipusisengan. Nakuya misa kemudan nulia baba ata kini tuluan. Pada kitulu anan tu uli kemuda tatakuan. Sa izua patalia kimundangan asa kemulang uta palay tua zuma cao。那第3点要有成为榜样的心智。耶稣说：“我为你们立了榜样，所以升学后你们可以成为是你们同学，
或是学弟妹的榜样不单单是成绩很好，而且也在品格与信仰也可以更追求。Ulang nakipubalong tu uli masan kaki bawbalan ibu ti Yesu nakisan kaki bawbalan angakan tanumun ayah anu lababaw angamun makayamun amasan kaki bawbalan anu malaka anu salah-salah akatua ata lalak ata numun. Ini ka amin sini putinsu itu su nu semupu ta palabasanan itu nanwaan anwa nu sigudan akatua anu sawan. 第四，要明白征服的秘诀。耶稣说：“既然明白这事，你们若能够实行，是多么有福啊！”所以真正的祝福不是说升上哪一所学校，而是说能够把所学的可以活出来，去实践爱与服侍。Ulan na kemlang atau uli kemuda lemaluai atau kaulitan mamuan. Ibu ti Yesu aicu na kemlang angamun atau pada aicu. Saka nuka kimun ana amaka pasusu akimun ana mangua alabas ayah. Aka ulitan siriki senai. Ini ka mapan azua sepalut atau nama kuda anu gapuan. Mabana makaya ana papatsun asa ana pasusu tua kilibat akatua akibu sensengan. 好，最后一点要有被差遣的视野。那这个升学不单单是自己的人生进步，也是承接上帝的差遣。勉励每一位孩子们能够带着这样的一个使命，把学习成为祝福人的桥梁。所以以上5点也请孩子们放在心中。那我可以问你们第一点吗？有人知道第一点吗？好，第一点就是有爱的心第二个谦卑学习，好，那第三个要成为他人的榜样，第四个知道什么是征服那第5个有要被上帝差遣的视野，能够被耶稣被上帝所用，让耶稣成为你们一生的导师。记住了吗 ？OK， 好。那今生礼拜也提醒我们，可以不单单是为自己，而是可以有更大的为主服侍的机会。Itu pada la babau lihai, aitu papa enet dan witen tu tababau ta inalatan ka talia ta kini pusensenanan. Ayat tua di nya bababan ini ka masa titen kimadu. Masa ula itu ta kudan anan ta kipusensenanan. 所以开学礼拜也提醒我们，学习越多，爱心也要越真。所以耶稣已经给我们立了很好的一个榜样。itu batagi tua kitulu lihai, aitu papa enet tanu iten, nu talia kini tulu penaulitan iten kiliba. Ayat 2 nama santa kaki bawalan angati Yesus。所以我们也鼓励弟兄姐妹也要支持我们也要配合我们的孩子们协助他们能够在学习上在服事上因为这是上帝的差遣。Bapak biculakan uta tanuiten mabulat palalubi pusalati itu aicuwa asini papusensengan atusa ana liababau ayat tua aicu sini papusensengan anu azimas。所以也愿寄生者他有耶稣的谦卑与爱心，也愿你们在新的位置上可以做榜样。
也愿上帝的恩典随行，使一切侍奉、学习都成为一个祝福。也愿继续学习的学习者认真充实自己，努力追求信仰的一个实现，荣耀主的名。Timun pina lagabaw ula itsua namaya tay Yesu tatagpuan asana kiliba. Ulamun namasan kakibal bawalan itua bawan no inilatan. Ulamun kinizangan anwa sini pupamamuan tanumun no zimas. Itua kiniskaulan anga ula namasan kisinay. Namaya uta timun uli patutul kitulu. Ulamun kisamula itua kitulu. Sa kisamulan papatsun atua saluan. Papulibu atua ngadan anua malalai. 所以耶稣他不只是呼召我们效法他的行动，更是要效法他的心肠。他的心肠是谦卑。那谦卑，它不是软弱，而是一个力量的约束。那他的爱不是用感觉的，而是要选择要去服侍他人。所以，当门徒领受这个洗脚，活出彼此洗脚，是门徒生命成熟的表现，也是征服之路。Di Yesu ini ka amin atamaul tanuitan akibawal atwa kinudan animadu. Patakalabacanan aki bawal atwa balong animado. Ay cuma mitatakuan ini ka masa lumlakan. Mabana sinitatas atwa picul tu ini ka sipumaya. Kilibat ini ka kinamnam sa kamaya. Mabana penilit tu uli kiskaul atwa caw-caw. Kapina kulan anga ay suwa malakas itu ni Yesu. Sa mala pagi kula-kula ay sumabana na lamitu anga anasi. Talan no kaulitan mawaan. 所以也愿我们无论是在职场，或是在学校，或是在家庭，或是教会，我们也都能够带着一颗谦卑的心，成为彼此的祝福。Namanya uta kumali itu ata sesengan ikaku itu ata kinacemkelan akato kiukai ulat kenana kemacu atau ana mitatekwana balung asa pala kisena-senai。愿上帝的话祝福在场的每一位，我们一起来祷告。生命的导师耶稣，感谢你成为我们的榜样，学习你的谦卑，你的爱，使人看见知道是你的门徒，也透过你的话，也再次激励我们如何与你有份。愿神赐福聆听你话语的人，也特别是今天晋升及开学的所有孩子。谢谢上主，祷告奉耶稣的名，阿们。信诗，我们请北业教会诗歌班来服侍。
晋升成年礼。我们将接下来的时间交给主日学教员。感谢神的带领后，我们的孩子们在主日学这6年的学习，他们终于要成为一个进入到另外一个阶段，成为一个被神持续重用的孩子们。那在祭生礼之前，我们先请我们的孩子们来上台到舞台前来接受我们的祝福。第一位是凯雷，第二个是培林，然后赵杰。康璇、李乐，前面一点，看到没有？灯光，好，在我们进生礼之前，我们dalam menaiknya kemudian untuk dimai cua mata alaga tahu bay， 好，他们要先自我介绍哦，从第一位，来第一位。请卢以乐来自我介绍。大家平安。感恩地瓜阿拉嘎赞尼拉，我叫卢以乐。Aku Ina di Banda, bernama Sulu Isyam. Aku Kamati Sisi. Kota Bapa Sikap Wangu. Mari-mari Alhamdulillah.好，
一讲哈，让大家知道为什么要成年礼要佩戴这些东西哈。那刚才你想嘛，宝贝边，阿弥来唱把戏剧，那个你说两岸，阿妹等来得说，把子吧，应该耳朵要挂那个，代表你孩子怎么样？纯洁，然后智慧，哦，纯洁跟智慧，这是我们原住民在成年礼挺重要的，给女孩子一个很大的祝福，就是智慧跟纯洁，就是贞洁。好，男孩子呢，我们照道理是不是挂这个？挂什么？礼礼，打底，配刀。这个配刀给成年礼的男孩子代表什么？勇气跟担当，因为他要守护部落，要守护家庭，要保护大家，这个是很重要的成年礼。我们不是这样挂一挂就好了，了解了吗？所以你们老各位要听清楚哦，这挂了以后，你们要特别在你的行为上面要纯洁，要纯洁。因为我们最重要的、最讲，我不要直接讲，原住民最重要的就是贞洁，我们所谓的处女。我讲直一点啦，男孩子呢是要守护我们的部落，要保护我们的家庭，所以我们要配那个刀。今天说我们用这个头饰也是来代表希望我们少姐在跟那个。我的哥哥叫卢瓜勒一样卢瓜勒跟卢一勒一样，因为很多人不会念那个字对不对？如果我们不念那个卢一勒，没有人会知道那个字，大家会去查字典，叫卢瓜勒一贯好，我就把它这个代表勇气跟担当，我佩戴给少姐跟卢瓜勒而且怎么搞都比我高真正的勇士的那个这样翻译意思了对吗？我们的领导看到了，老二。这边补充介绍男生的已经介绍完了吗？校长。Di Sawa, ada di Dijo, ada tua-tua, dia mengatakan ada rumah, Salidan, Garurigo, dan Garurigo le cerita buku, di kira-kira di Lujen, itu ada buku, buka cuma 非常熟悉。Nasada pibamasan muy baik, ya pibamasan. Hima hutama kubu. Baik kui ke sana. Ayo dah kita buku tipui, apa nak buat
不过你大概的报你们往山还有我们的村长以他们酒肉那婆婆来跟他怎么样？说大婆婆di sana tu ada kajani dan muktari, dapat ada kajani dan moya, nama naikua bubu ni kakai benar, di aku ayat ada kakai benar, baik dah kajani dan di ada hukinan di Jepun, 东美乡，安东美乡，在美乡，在湖南，他的妈妈也在这里，而且莫要打上班的当然所以没有办法前来那么督促专门干部在专门干部爸爸也办，dan kini senayan mas dan nama kaya mapa susu mana dulu mas itu mereka dulu uri mapa nama nata tapi kalau dah bicara tu terjadi mani 有一箱站起来，那是谁？对呀，他爸爸去大方上班什么的家具。Kapai macam mak kaya? Kuku ya kina kuku kuku kesalahan好。来把下西洋的，你们要到青牛会的人去到有照相就要到小山有照相，太宽了。接下来我们主日学有一个很重要的礼物，很珍贵的礼物，一样要送给我们要晋升的孩子们。一切智慧的来源都从这里哦，不要放在床头，不要放在包包里面，不要放在书架，要记得拿起来翻阅。
好，好，谢谢。来，我们的牧师，请留步，请留步，请留步。你看。好，我们现在要请我们的玉慧牧师来为我们5位孩子来做祝福的祷告。我们一起祷告。亲爱的上主，你所爱的孩子凯雷、培林、赵杰、以乐、潘璇站立在你的面前，将孩子带到你的面前，能够认识、渴慕上帝你的话语。让耶稣基督陪伴青年走在信仰蒙福的道路上，成为有智慧、守节的女孩，有勇气、有担当的男孩。愿上帝就是那希望的泉源，引着孩子们对你的信心，让他们充满各样喜乐、平安，使他们的希望借着圣灵的能力不断增加，将孩子们交托在上主的手中。在人生的道路上引领他们，保护他们。谢谢天父，祷告奉耶稣的名，阿们。好，重要的时刻，你们要进青年会。青年会的会长来，会长。哦，紫色 T 恤来了，紫色风暴。譬如说礼拜六到教会之类的，夜市会。好，后退吗？太宽了。好，礼拜六我们青年会的聚会时间是每个礼拜六的8点，那我们会在2个小时之内结束，所以不要急着去逛夜市。好，然后青年团契的干部们现在要101哦，一个带一个哈，一个带一个到教会，那就是期待你们在青年团契里面有更多更好的生活。好，好，坐下。好，谢谢我们的孩子们，请回座。你现在是青年会咯，但是等一下还是要领点心。在主日学的最后1份点心吗？好。以上是我们主日学跟青年会的晋升接纳礼，将时间交给我们的诗慧。东岛，我们先请所有在学的学生
到台前来。所有在学的学生、主日学青年团契、学青，请到台前。最老的学生，最老的是研究所的代表，你是代表啊。还有在进修的一样哦。看，我特别为你祷告啊。包括在进修的是哦。新学期的开始，不要逃避。来，看十字架，看十字架，看十字架。好，接下来我们要为这些在学的孩子们做代祷，求主赐予他们智慧，让他们在学习的路上能够一切平安，明辨是非。同样的，我们也要为学校的老师的教学以及学校的各项校务能够平安顺利献上代祷。我们一起会众请起立。在公祷结束之后，我们将交托及祝福的祷告交由陈焕全代理长老服侍。我们一起来低头祷告。Uri pangatuan niya inuwi at noong toa malaka tuturo abando. Lasuna na masan sa oan katua pisul itiamado. Uri tuturo tiamado kaya ang tanusunia simas tusok singa tawar na iman. Lakwa una ini amin na sumupo wala matsawa sukaw toa sutsawan ito asikatsu. Samasan kisnay no atimay ma almadini at simas susikuritaman toa sinsi na papulat toa piso toa tsawan at temuro at toa tsmyo toa makanihala ka kituro ni at simas kaya ngaman toso pinararuan toa tsawan katoa kiadit toa marka sinsi Kumani na mateno utawan toa sensengan katoa temuru. Wala na suliwaliwat na marawarwa. Ay so agago wala masan suliwatan katoa namasan ita at kinatatulan. Sa mga na kasijojuan toa sawan katoa pumarungan noa singsi katoa wando. Ulian si pagawgawan na marakahanak singsi katoa gato ito katapitsura na surima wala so pinatuko so kisnay ito ang nakanyalak singsi katoa gato sa pataparawarawat sa saruan
akmasitoa itulu no niala. Patapararats apisul no marka sisi no pagawagaga. Patapararats asliwatan no asisna nga no agaku. Yait ini tanya baru mawakiaon kepada semua di Yesus Kristus. Amin. Amin.奉献，我们请陈明辉长老同事，我们来唱台湾圣诗第272首。masa sukijana kaya mina tamakaya tuanya sisarapai ituanya sulibatan makaya mina gamaga wa su kidiba kata su pasali yang mengenai Nabi Yesus Kristus itu uri gamagawan tuanya depan katuanya tinggi langsung kinawa satu kisnaya nana itu karena sesinana mua su buka terus kamakaya sejauh masuk sesinan apabila kasus ada sita namua tinggal mana ulama sekuliner asu kukui aku jangan asu buka amayuta ulama su tinisnaya amarta su alat bulat balik tua ina cingkelan negado katua sesikan katua ina cawan katua sarua ulama maksnai ulat Magmali hanya kena semas ya iluli ina kata sunadan hanya kawina nanti Yesus Kristus amin amin 周报报告
我们请林永斌长老服侍。大家平安。来，大家把出来我的周报，请翻开我们的周报。那天加上sa Nicho， di jual mantai dari sa aman lima na rehai. Akhirnya kacina waktu ini jual 5 di bedai, sepakat puluh sa Terowata. Na pada ma inurikai itu ma cung atau itu sarusuan dijual manusia puluh sa amatero. Anak kita kan zaman sepada puluh sama rusak. Cuma itu aja cuma si di zaman tak puluh sama terlalu bandu marusak sisi di mana tinggi. Kekuatan kia na rehai abang burungan mantap puluh sama sepat dijual 5 kujun sepat ada sa rusak puluh tinggi. Macam kalau jalan syuti panci dijual mengaruh 8 个人。你就要把过去啥洗完的有4900啊，4900babayaran itu aman 40 sa manem itu ulang 50 sa 5 na tinggi. Cuma itu aman subuh星期六 itu aman 40 sa 7 mulai dari 40 na tinggi. Anicio itu aman 40 sa 7 itu sakujul dari sa 10 tinggi. Cuma kita kan amat dari mana kumian betul-betul zaman 20 sama siwa. Tapi pasal awak tinggi. Cuma itu ada silinder tu agak kejualan nuas sekolah. Itu zaman itu ada tinggi. Bola ujul sari maidan. Itu ada 70 tinggi. Itu amat teruk. Siwa ujul dari sari 50. Itu ada kansia tinggi aman 6. Itu pada kudul saat itu ada. Itu pada kami tua kangen je fungsi amat teruk. Itu pada kudul saat ada. No tablet na jua itu unma kudul saat ada. Itu tanjung tinggi macam itu unma ada. Sano tablet na tinggi pakaian tuana warna lain itu 59408 5,908. Ajo mana teknik sebedan ada sama sekali cio. Tapi pasal awak sengaja itu ada wilayah siokan. 9月10号星期三kita kan, hari kita sengaja di高丽中指示，hari urugan di成人弟兄。这里的苏菲纳西修itu ada sekitar 5 ruku, 10 atau 3 kayan, masih itu 10 atau 4 karan, apatah 10 saat itu karan. 你就要讲门徒训练，然后呢讲教育牧师的模拟，然后呢期待信仰培主。我国家所就你的前路星球，各地的海根，一起过米什么不跟上的样子的指示什么状，你过米什么开成一的国民乡的家的修理牧师什么状，用上过米什么状公馆的成立下长老什么状。用国民什么keuangan郑丽萍指示什么状，国民什么马瓦里陈秀义长老什么状，cuma na minum bayan tu ada lehan. Dan pasal ada sensian itu nicio, ada macam atau aku jehang, hari kipusensian di suni muksi sola, hari sikai bumi长老nongkat di bumi ikanang adali. 6点半hari urugan. 叶灵杰指示9点半成人弟兄，奥利丁定陈秀义长老，奥利周报报告高春花指示，奥利马祖多加斯奈青年团契，献诗青年团契，音控陈立霞长老，插花第4组，读经是我们青年团契，招待陈立霞长老，杨子迪指示，曾丽萍指示。全班的段你就要谢是第5组的老师信息分享曾丽萍老师是课题子题圣文还有智怀全班的段的各单地全我们不是上段pakai我们给段urungan di 蔡青春指示no tewilan curi di hebuna hujinkai
好你的不顺之安，比高中发指示，好你平均比耶稣梅姐妹，最多你就讲是马来马拉不上9月21号，你们要教员会议，你们来多主日修炼路平安日得专门去干。那苏巴瓦加30岁，你们来多习修，你们来多生命记第6章第5节，阿里斯拉斯拉亚什么古？你们要全心全情全力爱上主你们的上帝。阿拉丹阿努瓦鲁阿努瓦瓦阿努基础阿伊利瓦瓦来来阿努什么？这是上帝的话。Tiada mencuri kasih pada saudara yang itu 10 tahun, itu senai 10 tahun. Tu sawa itu na papi masuk itu tu marka kekalian. Na Indonesia dan Teswa Patalina itu na marka kekalian. Saudara Kristen na semasa kini pusan singana. Nusau ni nunggu ada lehai kita kain oleh Indonesia 会员祷告会所有的会员要留下来。罗马州给那参算，还要长智会，还有小会的定期会议。不错呢，那今天来抓兄弟中会的兄弟施工部，我哋今日在黑山教会，也就联合祷告会，来说平常点来就我拿来。那星期四，弟兄们不修的妈妈的水母也就开给你们就。No 星期五、星期六，你们的牧师，我哋mereka dari itu教会，kita kebetulan mau wawasan，我哋mereka semata hukum，kita在做总会的查经营跟领人训练会，当然我哋是把这个讲努力。No 星期六的，来做你们的马家区领导网，kita kebetulan mau wawasan masih做8点到12点。我哋跟龙在马家教会，也就是说祷告会，所以就我们那个做福音盖，我哋就要来改变。也就是比如我们个除了菜香跟妈妈之外，还有水都没有了吗？你看那边我们个教会，kita个公面没有的话，我就感谢主哈。比如讲wawarungan kita na tingso在耍kakawapay，你们将来耍kakawang有少年咯，马上一天，我们就领衣服试穿试贵试mua有在少年undangan saat kita wawarungan na kian na在耍beli在水多，那大家有少年咯马上我讲厉害，你老师什么了？聊聊。领受差遣与祝福，我们来起立唱华文圣诗第300首。我们先唱母语，再唱华语。Senada sampika ita tu aida, alika cari。耶稣，我不给爱。
在前头，我跟随主，我跟随主，失去我所有，仍要主耶稣，失去我所有，仍要主耶稣，失去我所有，仍要主耶稣，我跟随主。站立在上帝的面前，神的仆人，你们要去传福音，服侍人，使万民做我的门徒。不要怕，圣灵会与你们同在。Kiliwag nuata tsimas, pasaling ni Yesu Kristo, tulunwa talapalabatan na babak, ulana kita tabalan tanumun, patapalalaw. Amen. Amen.大家平安。除了刚刚刘永斌长老报告的，要做我们的复兴祷告会的时候，还有什么事情要去做之前报告的？都没有哈？哦，可以。好，我们聚会人数有多少人？好，108人，感谢主啊！少数破百的时刻。如果没有其他的事情，那我们一起起立，布道平安，阿里嘎查里。平安。